Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bertemu lagi saya Zaza. Yang ini Zaza bersama husband berada di sini di kafe cerita kita. Berbagai-bagai kisah dalam kehidupan ada pada semua orang dan termasuklah kisah yang perlu kita hargai. Apa juga cerita ada kisahnya yang tersendiri. Seperti juga kami hari ini kami menjamu Sarah di kafe cerita kita. Okey. Macam Zaza hari ni, Zaza makan 7 grilled with lemon chili sauce dan husband chicken grill, fried rice. Okey. Dan kami juga ada minum berbagai jenis minuman. Minum berbagai jenis minuman. Okay, antara minuman kami adalah seperti biasa, disebabkan Zaza pakai warna hijau hari ini, Zaza minum air milky apple. Sama dengan pakaian. Kita kacau lagi. Dan akan sama dengan warna pakaian Zaza hari ini, iaitu warna hijau muda. Dan air Zaza yang lain adalah ini, iaitu air Belgian coklat. Dan husband pula adalah airnya. Air apa bang? Air ni caramel mojito. Caramel mojito. Okey, husband Zaza pula air dia air caramel mojito. Okeylah. Kami nak menjamu Sarah di sini dengan diiringi muzik-muzik yang santai. Okey, kepada anda semua boleh datang kemari untuk mencuba rasa. Datanglah ke kafe cerita kita dan boleh tengok di video sebelum ni kami ada bertanya kepada owner kafe cerita kita ni tentang di mana dia berada dan apa yang menarik di sini serta bilakah mereka bercuti dan apa yang special di sini. Lah, yang menjam Sarah dah mula di sini. Kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen YouTube kami. Kita tak selalu.